Ini antara perkara yang aku akan buat kalau aku dapat duit raya sebanyak RM18,000. Kalau you guys nak tahu apa dia, korang kena tonton video ini sampai habis. First of all, apa yang aku akan buat, aku akan pecahkan aku punya savings kepada 5 perkara tau. Yang pertama, aku akan simpan dalam ASB. Contohlah kalau aku dapat RM18,000, aku akan pastikan RM3,000 aku akan simpan dalam ASB. Sebab ASB ni kita boleh katakan sebagai satu savings yang kategori low risk tapi dividen dia agak tinggi juga. Yang kedua, aku akan simpan dalam KWSP. Okay, kenapa KWSP? Sebab KWSP ni aku boleh katakan dia punya dividen pun agak tinggi juga. Boleh dikatakan kalau compare dengan ASB, dia agak tinggi sikit KWSP berbanding ASB. Dari satu, KWSP ni adalah simpanan untuk jangka masa panjang, iaitu waktu kita dah tua nanti. So pada aku akan simpan RM3,000 dalam KWSP. So ini pendapat aku. Yang ketiga, aku akan simpan dalam emas. Aku akan pastikan daripada RM18,000 tu aku akan beli emas sebanyak RM3,000. So maybe aku rasa aku akan simpan RM1,500 dalam emas digital. Lagi RM1,500 aku akan beli emas fizikal. Contoh macam aku beli gold bar ke. Sebab apa, emas ni pun kalau you guys tengok balik lah daripada segi return, kita boleh nampak dalam setahun dia punya anggaran kenaikan dia lebih kurang dalam 15% ataupun 20%. Betul tak? Kalau kita tengok balik, sebenarnya emas ni pun antara simpanan yang agak tinggi. So aku akan simpan dalam emas. Yang keempat, aku akan simpan dalam saham. Tapi dalam saham aku akan beli saham-saham yang blue chip company. Maksudnya company yang strong, yang stable dan dia beri dividen. Sebab apa? Kalau kau nak simpan dalam saham ni dia satu pelaburan yang agak high risk juga lah. So untuk secure you guys punya simpanan, pada aku maybe you guys cari company-company yang blue chip. Sebab apa, company yang blue chip kebiasaannya dia orang akan bagi dividen. Tapi yang penting kita try cari yang patuh syariah. Dan last kali aku akan simpan, untuk saham aku akan simpan sebanyak RM3,000. So sekarang ni kita dah guna sebanyak RM12,000. Lagi RM3,000 aku akan simpan dalam Touch and Go. Sebab apa? Touch and Go dia one of simpanan yang boleh bagi dividen hari-hari. Sebab kalau aku tak silap lah, hari tu dia bagi return sebanyak 3% per annum per day kan. So means that kalau aku simpan RM3,000, cuba korang darab 3%, darab RM3,000, darab 1 bahagi RM365. So roughly maybe you guys akan dapat dalam 24 ke 25 sen sehari. So okay lah gang, dia low risk investment tapi dia bagi dividen hari-hari. Nampak tak? Kita dah simpan dekat 5 instrumen yang berbeza sebanyak RM15,000. So kita ada baki lagi RM3,000. Okay, lagi RM3,000. Of course lah, takkan kau nak simpan je kan? Of course you guys nak enjoy kan? Lagi RM3,000 kita enjoy lah. So apa yang aku nak buat tu, aku tak fikir lagi. Mungkin aku nak pergi jalan ke, nak beli barang-barang ke, nak pergi cuti ke. Ini contoh kalau aku dapat duit raya sebanyak RM18,000. So korang, apa pendapat korang? Kalau contohlah korang dapat RM18,000 sebagai duit raya, apa yang korang nak buat? Cuba korang komen. Aku nak tahu juga.